Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Pelakon dan penyanyi Bella Astila terkesan apabila terdapat pihak tidak bertanggungjawab sanggup menghentam anaknya Ara Adriana yang masih kecil dalam keadaan sebab pemilik nama lengkap Dayang Ara Nabila Awang Astila memohon sedikit waktu untuk mengambil sebarang tindakan bagi melindungi keluarganya. Agak keterlaluan ketika anak saya bercakap tentang budak kecil yang tak tahu apa-apa. Sudah semestinya sebagai ibu saya terasa. Beri saya sedikit masa. Selepas tu dengan bangganya memberitahu dia akaun palsu. Saya okey saja sebab tahu Allah Maha Baik. Bunyi macam ples tapi itu hakikatnya. Daripada dulu saya percaya benda tu dan saya lalui sebenarnya sangat berat. Allah Maha Baik. Mesti ada sebab dan hikmah kenapa jadi macam ni luarnya. Dalam masa sama, tunang kepada ahli Parlimen Muar Syed Saddiq itu bersyukur kerana masih dikelilingi peminat yang sentiasa memberikan sokongan positif dan mendoakan kesejahteraannya. Banyak lagi perkara yang saya kena susun betul-betul, tak nak bertindak melulu, katanya sambil menangis dalam sebuah siaran langsung baru-baru ini. Minta jasa semua doa sama-sama, insya-Allah apa saja perkara jahat atau benda tak baik kita lawan dengan doa. Saya percaya 6,000 yang tengah tengok orang yang baik-baik. Saya fikir kalau 90% mungkin 10% akan palsu, jadi tak perlu fokus sebab saya ada 90% yang doa, ujarnya. Bella turut merasa heran dengan mentaliti sesetengah individu yang sanggup meluangkan masa semata-mata mahu menjatuhkan dan memalukan orang lain demi kepuasan peribadi. Bukan buka mata, buka akaun palsu, cakap apa lagi nak muat naik untuk memalukan orang. Saya rasa macam hinanya menjadi manusia hanya hidup dengan niat yang sebegitu rupa. Itulah titik paling rendah bagi seorang manusia, tak habis-habis nak cakap pasal benda yang dah lepas, ujarnya lagi.